Biar betik. Ada cicak dengan perisai macam naga dalam mitos. Ini ialah cicak armadillo atau Ouroboros cataphractus, turut dikenali sebagai armadillo girdle lizard. Spesies cicak unik ini hanya boleh ditemui di kawasan gurun berbatu sepanjang pantai barat Afrika Selatan. Badan dia penuh dengan sisik bertulang yang keras macam perisai. Sekali tengok dah macam naga tapi kemetot lah. Yang paling unik tu, bila dalam bahaya, cicak ni akan gulungkan badan. Lepas tu dia tokak je ekor dia jadi bulat macam bola berduri. Dia buat macam ni sebab nak lindungi bahagian perut yang lembut daripada gigitan pemangsa. Memang padu no haram dia punya pertahanan. Cicak armadillo ni juga tak suka hidup menyendiri. Selalunya dia tinggal dalam kumpulan kecil dalam celah batu. Makanan kegemaran cicak ni ialah semut dan serangga kecil. Disebabkan rupa pelik dan cara pertahanan unik, cicak ni pernah jadi buruan dalam perdagangan haiwan eksotik. Tapi sekarang ni ia dilindungi undang-undang. Jadi, tak bolehlah buat palatau belah sesuka hati.